Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, saya Mak Jatra. Bertemu lagi saya Zaza. Kali ini Zaza berada di kedai Abang Saudara Zaza, iaitu Tokeh Restoran. Kopi Ceruk. Kenapa berbuah nama kedai Kopi Ceruk? Sebab kedudukan dia di sebelah dalam sikit daripada kedai-kedai lain. Apa idea Abang Yemi yang menyebabkan Abang Yemi menyebut kedai Kopi Ceruk? Mula asalnya pasal tak bekerja. Oh. Dah setahun tak bekerja. Tapi kedai ni viral tau. Mungkin sebab barang dalam kedai kot. Dekorasi dia tu kan. Lain dengan lain. Apa yang istimewa dia kat sini? Mi kari, mi kari tulang, mi kari biasa, lemping, nasi lemak. Harga dia berapa tetang kan? Harga dia boleh. Makanan standard kampung ni harga. Dia mula buka pukul berapa, tutup pukul berapa? Buka pukul 3, tutup pukul 10 malam. Hari Cuti? Isnin kami cuti. Cuti. Isnin cuti. Maknanya kalau cuti umum ke cuti Ada apa-apa kami akan update dekat TikTok ataupun Facebook, WhatsApp, status. Kami akan update insyaAllah. Barang-barang antik ni, barang-barang lama ni diambil di mana? Ada yang cari, ada yang beli, ada orang bagi. Macam tu lah. Semoga terus berjaya dengan restoran ni. Amin. Dan semoga lebih viral. Dan mendapat sambutan ramai. Amin. Sebab tengok gayanya, Zaza sendiri tengok tempat ni memang menjadi sambutan. Di mana-mana pun ramai orang datang. Semoga terus berjaya. Okey, Zaza pun nak cuba rasa lagi dan rasa lagi apa yang menarik di sini. Okey. Terima kasih. Okey, ini dia antara yang ada. Ini yang dia ada ni. Ni. Ini. Kali ni. Okey. Anak-anak yang belum. Yang sulung ni. Yang lelaki. Ni anak seralu kepada Yang lelaki ni kepada orang-orang ramai boleh datang ke sini ya. Lokasi ni dekat dengan sekolah Kebangsaan Sungai. Lokasi ni dekat dengan Sekolah Kebangsaan Sungai. Okey, ramai orang dah ada datang sini dengan berbagai-bagai barangan yang menarik. Okey. Yang menarik. Kita ajak family kita datang ke kuasa. Okey. Okeylah. Dah. Masing-masing nak menjamu selera dahulu. Dan masing-masing saya dah melihat menu yang ada. Okey, menu dia ada kat sini. Sekejap. Okey. Dekat sini ada teh limau, leci, kopi. Yang special dia, jarang kita dapat jumpa ada ubi rebus. Paling viral dekat sini. Lepas nasi lemak, lempengnya, telur setengah masak dan macam-macam lagi tau. Okey, boleh pilih. Sementara tu boleh pilih makan apa. Sama. Okey. Ni juga family. Okey. Siapa dengan sana pun ni kali. Okeylah. Kami nak menjamu selera dahulu. Dan tengok juga keadaan dia apa dulu. Kalkulator lama ni. Okey, ada jam lama. Okey, kepada anda semua boleh datang tau. Okeylah. Kayu nak tambah. Okeylah, kita jumpa di video selanjutnya. Okeylah. Kami nak berjamu selera dahulu. Balik kepada Zaza, ubi kayu rebus. Okeylah, kita jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa terus subscribe dan share komen YouTube kami dah 1.42K. Alhamdulillah dah sikit ya. Ada iklan, jangan skip atau perangkau. Terus menonton. Okeylah. Okeylah, kita jumpa di video selanjutnya. Okey, jangan lupa subscribe dan share komen YouTube kami. Kita tak nak sanu. Dan jangan lupa datang ke restoran kedai Kopi Ceruk Sungai. Bilik Abang Saudara Zaza ni, kita tak nak sanu.